Berita melaporkan Lokman Adam atau lebih dikenali sebagai Lobak Man ni hari ni memohon maaf kepada Rosli Dahlan kerana memfitnah beliau terlibat menyakau duit YMDB. Saudara, sebelum ni Lokman Adam ni dia kata Rosli Dahlan ni telah kaut keuntungan secara tidak sah daripada pemulihan aset YMDB. Semua rakyat Malaysia dengar video tu, di mana dengan confidentnya si Lokman Adam ni bagi tahu, dia kata Rosli Dahlan ni dapat 10% komisen daripada nilai pemulihan aset. Dan yang paling teruknya, dia tuduh Rosli Dahlan ni sakau dan terima 1.7 bilion ringgit melalui firma Rosli Dahlan berkaitan dengan penyelesaian dengan Goldman Sachs. Dan kenyataan Lokman Adam ini menyebabkan Rosli Dahlan ni kena kecam teruk dengan rakyat Malaysia dan juga dia kena kritik teruk lah, yang menyebabkan dia telah pun memfailkan saman dekat Lokman Adam. Dan kemudiannya dalam prosiding di mahkamah, si Lokman Adam ni pula gagal nak buktikan apa yang dia bagi tahu, dan dengan sewenang-wenangnya dia hanya nak buat permohonan maaf secara terbuka di mahkamah. Dan saya nak tanya rakyat Malaysia, adakah permohonan maaf ni akan memadamkan semua fitnah yang dia telah lemparkan dekat Rosli Dahlan dan dia punya firm? Sebab itulah Kari Jamaluddin pernah cakap yang Lokman Adam ni otak dia ada kat lutut dan dia selalu cakap dulu baru nak fikir. Saya rasa video fitnah Lokman Adam ni masih ada di media sosial dan masih tersebar luas walaupun dia dah mohon maaf ataupun dia kata dia dah menurunkan video tu. Naya peguam Rosli Dahlan ni sebab nak kena bazirkan wang dan masa nak bawa dia punya kes ni pergi ke mahkamah. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Adakah Lokman Adam punya kenyataan lepas ni masih relevan ataupun rakyat kena semak fakta-fakta yang dia bagi? Sebab memang terbukti orang kerajaan Madani ni suka fitnah dan menyeleweng fakta.